Dia headache lah banyak kali lah. Master, stupid lah apa semua. Dan pergi dia punya counter lah. Bila counter tu dia tanyalah. Dia tanya nama. So dalam pasport semua kita bagi tahu lah. Dia tanya why you come here, no comment. No comment. Lepas tu yang sebelah Kenapa dia nak tanya why you come here? Kita bukan datang sini. Kau orang yang panggil kan. Yelah. Mak Salim jawab tau. So you kidnap us. Saya kata no comment je. Yang sebelah askar tu, no comment. Lepas tu dia tanya, lepas tu saya cakap I want my lawyer. Do you have lawyer? Yes. Ada lah. Oh, now you have comment lah. Now you have comment. Okay. Lepas tu cari tak dapat. Saya dan seorang lagi delegasi Malaysia yang tak jumpa lawyer. Tapi kebanyakan yang tak jumpa tu Dr. Hafiz lah. Yang dia kata 7 sempat jumpa, 2 orang tak sempat jumpa. So kenapa dia tak sempat jumpa? Mungkin sibuk tu. Dan dia tak dapat panggil lah lawyer yang kosong. So saya tak jumpa lawyer lah. Tapi kita sign dia punya early departure lah. Sebab memang kita nak mudahkan. Kita memang dah mesyuarat. Sebenarnya boleh beritahu sebenarnya ke tak? Sebenarnya majoriti tak nak tu tau. Tak nak deport. Kan semua tak nak. Semua nak lambat, tapi untuk memudahkan ni kami diberitahu mudahlah kalau untuk kerajaan Turki, kerajaan Malaysia tu. So kita kata tak apalah, kita dilipat. In fact kalau kita sign early ke late ke, sebenarnya semua prison tu dah dikosongkan dalam masa 2 hari je. Dan 3 hari, macam 2-3 hari. Paling lewat 3 hari. Sebab tentera ni dia boleh tahan selama 3 hari je. Lepas daripada tu kena dapat court order untuk lanjutkan ataupun ni lah. Tapi you dah duduk dalam sel lah?